solo lah. So seminyak dulu, lepas tu kita terus gerak. Aku target sebelum pukul 8 lah ke atas. So korang stay tune kan. Guys, kita isi minyak dulu. So minyak dah isi. Jom kita gerak. Kuala, let's go. Aku dah sampai. Agak ramai kat sini. Aku ingat tak ramai. Ok guys, sekarang kita baru 20 meter. Ni pun dah hujan nyawa sah. Lama tak hiking. Pancit pun. Bawah ramai lagi. Tapi di bawah ni ok lah. Nampak abang kapet kan. So kita tunggu sampai atas. Aku tak nak cakap, semput nak mati. Hilang suara aku. So tu dia guys. Sini pun sikit aku pun ikut orang ni. Sebab aku solo kan. Tak apa, kita dah sampai nanti aku sambung balik. Dah tak breakfast apa lagi. Dah nyawa mat. Nak si naik motor. Ni baru suku kan. Stay tuned. Steady bang. Saya pun dah pergi bang. Hilang nyawa. Nak sampai atas kan. Cak ada orang niaga. Aku dah harga. Apa air tak ada. Breakfast pun tak lagi. Ingat sampai lah. 1 km lagi bro. Kicap man. Apa dah lembik ni. Koyak. Ini cantik lah. Pacak guys. Ni ada terkesan tapak harimau guys. Kita dah 98% guys. Review daripada atas. Bawah guys. So kita dah sampai ke puncak guys. So ni view dia. Sumpah cantik guys. Tapi tu lah panas. Pecah. So kita nak turun dah guys. Cukup sampai sini. Kita nak pergi mandi bah. Berlengai hey. Ni view guys. Kalau kapal pun dah nak habis lah ni. Harap korang nampak lah. So ending dia guys. Kalau korang nak naik memang pacak. Tapi kita belanja view, tak nak turun lah. So kalau korang nak turun, korang kena hati-hati guys. Kalau nak naik okey lagi. Tapi kalau nak turun ni dia pacak. Salah step korang tergolek lah sampai bawah. Kalau nak naik pun lebih kurang lah. Tapi abang kapet pun dah nak habis lah. Dah nak hilang lah. So cuaca pun panas. So daripada yang
beginner tu make sure korang kena pakai tongkat lah. Kalau dah biasa okey lah. Macam aku first time kicap agak main tak ada tongkat, so agak struggle lah. So nak turun korang kena hati-hati sebab jalan dia pacak, takut tu. Dan balik ada karaoke pula, karaoke Cinda macam pun kat sini. Steady ke? Tak semua plan jadi macam kita nak. Datang nak tenangkan kepala, sekali dapat test sabar. Kalau korang sampai sini, respect, jangan lupa support, like, share, subscribe. Kita jumpa lagi next video. Video takat ni je. Ada technical issue sikit. Plan nak mandi tali air, tapi air kering pula. Last mandi kat rumah je, so kita belanja gambar view yang menggiurkan.